jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Dan kalau kita melawan dengan puak-puak ni, dan kita mati, mati kita adalah mati syahid. Jid, besok ada ceramah lagi, nak ikut tak? Nak. Bagus, Sanaya. Dah besar nantinya jadi apa? Haji nak jadi penceramah. Alhamdulillah. Jid, bangun, mandi, pergi sekolah. Jid, bangun cepat. Nanti lambat pergi sekolah. Haji tak nak masuk neraka. Bila masa Haji kena masuk neraka? Kan semalam ceramah tu kata kerajaan tak betul. Betul lah tu. Tapi Haji pernah pergi sekolah. Bukan kalau sekolah tu sekolah kerajaan. Kalau sekolah kerajaan, mestilah sekolah tu kafe. Tapi kalau Haji tak pergi sekolah, macam mana Haji nak pandai? Tak pandai pun tak apa, janji tak masuk api neraka. Buku pinjaman Haji pun dah buang semalam. Apa? Kenapa Haji buat macam tu? Itulah bang, pengaruh anak dengan fahaman politik. Anak yang tak tahu apa-apa, bawa pergi dengar ceramah sana, ceramah sini, bawa pergi demonstrasi, piket sana sini. Sekarang, abang jawablah sendiri dengan budak tu. Abang tu cemarkan otak dengan politik. Sekarang nak buat macam mana ya? Abang yang didik anak-anak macam tu. Abang lah yang tanggung. Ya, tak nak masuk campur.